Mu buat molek lah kau mak pak mung. Nescaya anak akan buat molek kamu juga. Minta sehusing. Selek mata pagi yang mu teringat kada untuk arwah mak hamba, arwah ayah hamba. Pasal mu buat molek kau mak pak mung, anak mu pun akan buat malah lebih pada tu lah. Walaupun kita sudah berusia 60, 70, tapi kita ada ibu bapa dan ada tugas dan tanggungjawab kita lagi. Walaupun sekarang kita sudah pangkat tinggi, nama dia Tok tu, tapi tetap pangkat anak tetap ada. Dalilnya bila kita klik kampung asal kita, umur 63, 65 dah, pong balik ke puasa. Jumpa dengan pak cik tua, masih homo panjang lagi, mata tak apa-apa. Kita bertegur, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Mukhtar. Mukhtar mana Mukhtar anak mula Pak Kok. Walaupun sekarang ni hamba sudah dapat pangkat datuk, cucu ada dah, tapi bila jumpa orang tua, nak kenal diri yang mau anak gemuluh. Anak tu nak yang pakat tu tak hilang. Walaupun sekarang ni hamba sudah pangkat datuk, bila hamba faham hamba ni ada pangkat anak lagi, sudah tentu ada tugas tanggungjawab hamba terhadap ibu bapa hamba. Ayuh mak hamba tak tinggal harta sikit rabut ustaz. Betis ria pun tak ada. Hak hamba ada gapo gini ni hak titik perlu hamba sendiri. Bukan sako, bukan gapo. Mung si tanggang moden. Mung si tanggang moden. Mau ingat kau mak pok mu tak tinggal pitih gapo tu yang menilam. Ia mu boleh cari pitih, ia mu boleh kaya seperti hari ni. Mu nak bayar stisik air susu ibumu, mu carilah harta penuh dunia ni tak nak bayar lagi. Mu nak pergi royak kata mak pok mu tak tinggal harta. Kali dia tak cara kamu nama kecil. Kali dia penyek mu nama kecil ni. Kabar kata gak kecil. Royak ni hak titik perlu hamba ni sekelam ni. Mu diri tu dah yang harta bapak mu dah. Di atas mu sekolah, sehingga mu berjaya boleh pergi jawatan. Dengan pergi jawatan mu boleh gaji. Betul lah bapak mu tak tinggal harta, tapi dia pergi mu sekolah ke apa gini, mu reti nulis, reti baca, apa-apa mu boleh pergi jawatan. Orang pun berilah gaji kamu. Asbabnya itu sebenarnya. Mu biar khabar kata kecil. Hamba tak berasa sikit rabut saya ke mak ayah hamba pasal dia tidak peru hamba. Hamba duduk ngetuk, hamba duduk ngepot dah. Sebab tu hamba tak berasa muka dengan orang ngajar kata tuan-tuan. Gila dengan orang ngajar kata. Bau khabar dia mungkin. Ibu mu ngandung mu 9 bulan tu baru nak balas dunia seisinya. Tak boleh nak bayar dah. Masuk ke dia peramung. Dia kandung ke 9 bulan tu pun. Dia jaga mana saja. Dia pergi dia bawa sama mu. Ada di sakut dinding. Bila mu lapar, nyusah dia pergi cari. Orang kampung panggil ngedah. Mu nak bayar hak tu, kapan pun tu biar mu rakyat kau orang mak mu tak peru, ayah mu tak peru. Amu tak berasa saya kira, amu berasa saya ke pot darah. Tak saya ngoyak kau orang lagi tu, nampak jahit lajuk kita. Nampak jahit lajuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mak ayah dia, pak ayah dia ke peru. Awal-awal yatim piatu nak ayat tuan.
Sebab itu pagi-pagi lagi kita sudah bersedekah untuk ibu bapa kita. Biarlah nilai banyak mana pun, lagi banyak lagi baik, lagi banyak lagi baik. Ni dengan ibu bapa sendiri pun kita berasa kedekut, kita tak sedar. Itu menandakan rezekimu tidak berkah.